Ada juga yang berdebat tentang isu kita ni dijajah ke tak dijajah. Anak-anak muda kita, anak-anak kita, remaja kita, dia fikir kita ni tak dijajah, tak pernah dijajah British. British datang baik-baik saja. British kawan kita, British datang ni majukan kita, bawa kemajuan, buat itu, buat ini dan sebagainya. Kenapa mereka fikir macam tu? Mereka ini adalah produk daripada buku kita, buku sejarah kita. Buku sejarah kita termasuklah buku teks. Bila saya sebut buku teks ni, mesti orang akan marah pada saya kerana selalu kritik buku teks. Kita ada buku teks ni tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Cuba kita perhati balik, kita cuba tengok buku teks kita. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu, British itu siapa? British itu digambarkan sebagai apa dalam buku teks kita? Dia kerajaan. British itu kerajaan. British itu pentadbir. British itu pemerintah. Dia bukan pencuri. Dia digambarkan macam itu dalam buku kita. Apa yang kita boleh harapkan daripada anak-anak kita untuk faham sejarah ni? British baik, British yang takbir, British yang buat itu ini. Kalau dalam buku teks tingkatan 3 tu, dia ceritakan pentadbiran British, negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, Malayan Union, persekutuan, the Federation of Malayan Union, darurat dan sebagainya. British buat semua itu. Ada lagi, British bina jalan, British bina jalan kereta api, British majukan Lombong, British majukan ekonomi getah, British perkenalkan sekolah, British perkenalkan hospital. Ini yang diceritakan dalam buku kita. Seolah-olah British sedang bina kemajuan di sini. British tak bunuh orang, tak macam Portugis, tak macam Jepun. British baik saja. British menyelamatkan kita. British tak buat apa-apa pun. Boleh berunding, boleh berbincang, boleh berbaik dengan British. Sejarah yang betul tentang kejahatan British terselindung, tak diceritakan. Kenapa tak diceritakan? Ini jadi pelik. Kalau baca buku teks kita ni, keseluruhan kita tengok awal-awal dulu British jahat, campur tangan sikit-sikit, kemudian ada yang menentang, dibanteras, kemudian dah jadi kerajaan dah British yang takbir. Hatta sampai kemerdekaan 57 itu British yang beri, bukan kita perjuangkan. Diceritakan macam tu. Walaupun sebenarnya dalam proses untuk mencapai tahun 57 itu banyak darah yang telah ditumpahkan. Kita merdeka ni sebenarnya bukan secara perundingan, tak. Itu tak betul.